Hai kawan-kawan, selamat pagi. Hari ini saya nak berkongsi satu testimoni hebat Allure Series, di mana seorang pesakit lumpuh 3 suku badan telah mendapat manfaat. Jom sama-sama mendengar perkongsian ini. Anak kubah kepada Kak Sally, yang mana saya ada masalah kesihatan. Ramai tahu yang saya paralyzed 3 suku badan from chest to down dari level T3. So memang isu-isu yang saya hadapi, of course, sepanjang 19 tahun saya paralyzed, spasm, sakit badan. So level antara paralyzed, rasa dan tak rasa tu memang that area sentiasa sakit dan bengkak, numbness semua. So saya doktor prescribekan ubat 3 kali sehari, quite high dose, okay, untuk spasm, untuk saraf. And selain tu painkiller juga bila perlu. So selain tu kaki saya bengkak. Kaki saya memang dah 4-5 tahun ni always bengkak. Saya dah pergi buat ultrasound, dah pergi buat x-ray, semua tak ada masalah. Macam masalah kesihatan, contoh kencing manis ke apa, semua tak ada. Kidney semua okey. So memang curious lah. Tapi bila saya diperkenalkan oleh my aunty pakai Allure Series ni, the whole set lah, the stocking, the pants, the sport bra semua, then termasuk I selalu migraine. Okay, so bila I pakai, amazingly I was so surprised, because yang 19 tahun saya menahan sakit, memang bengkak, memang perlu orang tolong gosok, orang tolong massage, sekarang dah tak perlu. Hanya dalam masa 3-4 hari pakai the sport bra saja dan the Allure pants and the socks. Yang kaki bengkak tu pun 3-4 hari dah tak bengkak sampai hari ni. Kalau tak, saya duduk 1 jam je kaki saya dah bengkak. Saya normally bangun tidur pagi sampai ke malam akan duduk kan, wheelchair, buat kerja ke apa ke. So sekarang ni dah tak bengkak langsung. Compare to before, 1 hour kaki saya akan bengkak macam belon, macam daging you tekan tenggelam. Sekarang semua dah tak ada. So alhamdulillah, memang I sangat-sangat thankful pada Cik Ya yang help me, yang suggest me this Allure Series, really amazingly help me a lot di kala I tengah nak go through my life alone ni. So dapat mengurangkan sakit-sakit tu semua pun dengan baru pakai sebulan ni kan. So sebulan lebih ni, itu pun I dah bersyukur sangat-sangat. Okay, so tak tahu jangka masa panjang punya, insyaAllah. Apa your advice untuk pada orang luar di sana? Your advice. Oi, apa ni? You jangan ambil mudah, and jangan takut nak cuba, So jangan takut nak cuba this Allure Series. Dia punya, yes, invest untuk your health. Mungkin kadang-kadang you nampak benda tu macam a bit expensive, but kalau you kira dengan nilai kesihatan you, memang sangat-sangat berbaloi, Okay, terima kasih banyak.